lambai-lambai. Takkanlah kau tak nampak. Takkanlah mama nak masuk kereta sampai kat depan pagar tu, Iman. Kau ni bukannya tak nampak tau. Sebab apa? Kau ni main je kerja kau sebenarnya. Itulah kau. Kat rumah main, kat sekolah main. Tahu tak panas nak menunggu kau. Kau nak beli jajan pula kat tepi jalan ni. Kat rumah tak cukup jajan. Kat sini kau nak beli jajan. Belikan mama tu air jagung tu. Aduh, apa tu? Allah, mampus nak jawab ke papa kau, Iman. Kau lah ni. Macam mana boleh tak perasan? Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Hello, awak buat apa tu? Awak tak nak bagi tahu. Kacau ke? Ni nak bagi tahu, tadi kan ambil Iman. Lepas tu dia nak beli jajan. Awak tahu tak, sampai depan rumah kan, depan rumah kita tu ada divider tu kan. Divider tu dia langgar kereta kita. Bukan saya yang langgar, divider tu yang langgar kereta kita. Calah lah sikit je. Awak tak marah? You ke? Awak tak marah ke? Okey lah, malas lah nak kacau. Okey, bye. Dan nasib baik. Tu lagu ke? Music. Betapa indahnya dunia terasa bila kau ada di sisiku. Alangkah cantiknya seakan terasa bagaikan ku di alam surga. Apa sesenyum? Orang nyanyi untuk suami orang, dia pula sesenyum. Bawalah diriku, oh sayang, ku ingin selalu bersamamu. Tak sanggup lagi diri ini berpisah denganmu kasih. Cintaku sayang. Iman dalam kereta.